Sekali lagi, Pulau Pinang memimpin dengan memuncul sebagai negeri pertama di Malaysia dalam memberikan perkhidmatan Wi-Fi percuma kepada rakyatnya. 3 tahun lepas bila kita mencanangkan inisiatif ini, ramai yang kurang percaya macam mana kerajaan boleh bagi Wi-Fi percuma sedangkan kerajaan Persekutuan tak buat begitu. Dan bila kita menyatakan bahawa kita akan meliputi dalam fasa 2 iaitu seramai 800 Wi-Fi hotspot, kita akan meliputi seluruh negeri Pulau Pinang termasuk kawasan pembangkang, ramai yang kurang percaya juga. Tapi hari ini kita telah membuktikan. Semalam saya telah merasmikan fasa kedua Wi-Fi percuma di kawasan Tanjung, di mana 10 hotspot diberikan untuk setiap kadun di kawasan Tanjung, iaitu di Pekalan Kota 10, Padang Kota 10 dan juga Komtar 10. Hari ini kita lanjutkan ke Kepala Batas, di mana ketiga-tiga dun pun setiap dun 10, iaitu Penaga 10, Bertam 10 dan Pinang Tenggal pun 10. Dan ini menunjukkan bahawa memang Wi-Fi percuma dapat dilaksanakan kalau kerajaan negeri mau berikan kemudahan sedemikian kepada rakyat. Dan pada masa yang sama juga telah membuktikan bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang memang bertindak adil kepada semua tanpa kira latar belakang politik. Jangan sebut kerana kita hanya bagi kepada penyokong atau kawasan PR saja. Tidak, kita bagi kepada semua kerana kita anggap semua adalah warga Pulau Pinang dan kita tak beza-bezakan. Mungkin ada setengah tempat kalau tak sokong parti pemerintah, bantuan kebajikan untuk OKU dia pun akan potong. Ini amat zalim sekali. Dan kerajaan negeri PR tak zalim macam itu. Kita tak potong bantuan yang diperlukan oleh rakyat hanya kerana dia sokong parti politik naik. Di sini kita tak kisah, asalkan rakyat Pulau Pinang, kita tetap akan berikan bantuan. Macam program penghargaan warga emas RM100 yang kita bagi kepada warga emas setiap tahun. Kita tak kisah siapa, baik MCA, baik UMNO, baik MIC, baik gerakan, kita tetap bagi. Sampai ketua cawangan BN pun berbaris-baris tunggu angkat wang dari saya, kita bagi juga. Dan saya sendiri pun pernah cakap, kalau kawan baik saya Ko Sukun nak minta RM100, saya pun sendiri akan bagi. Ini tak jadi hal. So, ini memang menunjukkan kita bertindak adil kepada semua. Dan baru ini kita pergi ke Penaga untuk lancarkan gelangan futsal, netball dan juga sepak takraw. Itu yang pertama kali kerajaan negeri dalam 55 tahun buat di Penaga. Tak pernah buat sebelum ni. Macam hari ini juga, pertama kali dalam sejarah Pulau Pinang bagi free wifi percuma tau. Di Pulau Pinang, kadang-kadang kalau tak bagi percuma tak laku lah. Kita tahu orang Pulau Pinang punya style. Kalau nak charge mungkin susah sikit, tapi kita bagi percuma supaya orang dapat akses itu perkhidmatan ini, supaya rakyat dapat juga menikmati kemudahan untuk dapat maklumat yang benar. Nah, hari ini untuk menunjukkan kita bertindak adil kepada semua, kita pun hantarkan jemputan kepada adun-adun pembangkang di kawasan ini. Tapi mereka dah datang, tak hadir, mungkin kerana mereka sibuk dengan urusan lain lah. Tak apa. Tapi itu menunjuk kita bersikap terbuka. Sampai ada pembangkang kita pun jemput. Tapi kalau dia sendiri tak mau datang, itu dia sendiri rugilah. Itu bukan hal kita. Dan dalam aspek ini yang kita lancarkan hari ini, iaitu 10 untuk setiap kadun, kerajaan negeri akan membelanjakan 8.5 juta untuk menyediakan 800 Wi-Fi hotspot dalam fasa kedua. Ini kita telah buat secara tender terbuka. Dan Rektor dipilih kerana mereka buat tawaran tender terbuka. Tentu ada pihak tertentu cakap tak ada tender terbuka.
Cuma pun kita siar di surat khabar, kita umumkan secara meluas, dan Redtone menang secara tender terbuka. Dan mereka pula yang kritik cakap tak ada tender terbuka. Biasalah, mereka yang tak tahu tender terbuka, dia akan cakap tak ada tender terbuka. Mereka yang tak pernah buat tender terbuka, dia akan cakap itu bukan tender terbuka. Mengapa? Kerana sebelum ni mereka tak pernah buat tender terbuka. Dan kerana sistem tender terbuka ini, kita boleh lihat banyak perubahan telah berlaku di Pulau Pinang. Macam yang kita belanjakan 8.5 juta, mana datangnya wang? Bukan kerajaan pusat yang bagi, kerajaan pusat tak bagi. Ini semua dia hasil penjimatan daripada kerajaan negeri. Kerajaan negeri yang jimat wang tiap-tiap tahun supaya kita ada simpanan sedemikian untuk buat program sosial. Kerana kita ada satu sistem pengurusan kewangan yang bersih. Dan saya percaya dalam 4 tahun kita memerintah, Pakatan Rakyat telah membuktikan bahawa sebuah kerajaan bersih lebih baik daripada sebuah kerajaan rasuah dan makan wang. Itu saya rasa tak dapat dinafikan lagi. Dan bila kita ada lebihan bajet kerana pengurusan bersih, tentu ini parti lawan akan cakap, oh, kita dapat lebihan belanjawan kerana kita kurang belanja. Betulkah kita kurang belanja? Tak ada. Kita tak kurang belanja. Sebaliknya, kita punya perbelanjaan tambah 55%. Mana ada kurang belanja? Contohnya untuk jalan. Projek jalan setahun. Dulu, tahun terakhir 2007, kerajaan lama memerintah, dia peruntukkan 10 juta untuk jalan. Tahun ini kita peruntukkan 42 juta untuk jalan. 4 kali ganda. Siapa cakap kita kurang belanja? Kita lebih belanja. Daripada 4 tahun ini, kita lebih belanja 55% berbanding dengan kerajaan dulu untuk tempoh yang sama. Dan ini jelas menunjukkan, semua pun kita tambah perbelanjaan, tapi kita punya lebihan, kita punya untung tiap-tiap tahun ada lagi, tiap-tiap tahun tambah lagi. Kerana kita mengamalkan kerajaan bersih, kerajaan amar makruf nahi munkar. Kadang-kadang bila kita cakap kerajaan bersih ada bawa baik, orang tak faham. Bila kita sebut amar makruf nahi munkar, lagi ramai tak faham. Tapi itulah perangai manusia yang tak mau lihat bersih. Sampai nak haramkan perkataan bersih pun tak apalah. Biar mereka yang berhati kotor tetap kotor. Kita yang mau bersih, kita akan tegakkan dan pertahankan kerajaan bersih. Dan usaha untuk memastikan kerajaan bersih, kita mesti ada maklumat yang betul. Dan internet hari ini, kita boleh dapat saluran ataupun akses maklumat yang betul. Bukan hanya dengan satu pihak saja. Kadang-kadang kita sekarang lihat kita punya TV, kita punya surat khabar, oh yo, macam tengok Playboy tau. Betul tak? Orang cakap Playboy diharamkan di Malaysia, tapi kadang-kadang kita lihat itu surat khabar tertentu, tak perlu haramkan Playboy, sudah ada Playboy. Ada itu majalah lucah. Apa ini? Sampai mereka gunakan fitnah untuk kukuhkan prinsip dan juga parti mereka. Dia sudah tak ada modal. Saya pun salah seorang mangsa. Kalau kita lihat itu TV sekarang, bukan main, hantam pemimpin Pakatan Rakyat. Saya menjadi salah satu orang yang glamour lah dalam televisyen. Tiap-tiap malam hantam. Saya rasa macam dia hantam saya, macam saya bunuh orang dengan C4 tau. Betul tak? Macam saya bunuh orang dengan C4. Mungkin lebih teruk daripada orang yang gunakan C4 lah. Saya rasa mungkin lagi teruk. Orang yang bunuh orang dengan C4 pun tak kena belasa macam ini teruk dalam kacamata televisyen. Saya rasa lagi teruk. Tapi ini fitnah, kita mesti tabah hati. Kerana kita selalu kawan baik, kawan-kawan saya beritahu, khususnya Mat
Mak Sabu selalu beritahu saya, biasalah orang baik mesti hadapi fitnah. Ini adalah cabaran yang kita mesti lalui, kerana ada banyak syaitan. Syaitan masih ada. So selalu dia akan buat fitnah. Kita mesti tabah hati, dan akhirnya kebenaran akan terselah. Kebenaran akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Dan itulah kita tahu, dalam musim bahaya akan datang, mereka akan buat lagi banyak fitnah. Selain daripada itu, skandal-skandal seks yang dipaparkan, fitnah-fitnah seks yang dipaparkan, dia cakap ada 4 pemimpin PR akan dikeluarkan lagi. Ingat tak? Dia cakap 2 PKR, 1 PAS, 1 DAP. Wah, betul-betul adil lah Barisan Nasional. Semua ada bahagian. Kita tunggu apakah itu pita seks ini dia akan paparkan. Dia ingat rakyat tak loyal, rakyat tak muat, rakyat tak meluat. Saya rasa rakyat telah loyal, rakyat telah meluat, rakyat telah muat. Ini saya rasa kita tak mau. Surat khabar kita jadi playboy, kita tak mau. Kacamata televisyen kita jadi macam video lucah. Dan di internet kita harap dengan itu wifi percuma, sekurang-kurangnya saya percaya bila kita ada wifi percuma, kita masuk internet, kita dapat laporan ataupun dapat baca laporan yang berbeza-beza. Awalnya bila kita baca itu laporan, kita boleh percaya, tapi lama kelamaan bila kita baca, kita sudah boleh buat penilaian secara kritikal. Ini betul tak? Ini boleh percaya tak? Kerana awalnya bila kita percaya, lepas itu kita dapati ini fitnah, ini palsu. Lepas itu bila kita baca, kita tahu, kita kena buat analisa untuk pastikan sama ini betul atau palsu. Dan kita boleh lihat bahawa sekarang sambutan di kalangan media masa utama, khususnya dalam surat khabar Melayu dan bahasa Inggeris, telah berkurangan kerana rakyat telah hilang kepercayaan ke atas kredibiliti laporan surat khabar tersebut. Itu sebab kalau kita lihat internet, dia punya hits, dia punya langganan telah menambah dengan begitu besar sekali. So saya rasa dengan itu internet ada satu kebaikan, kerana mengajar rakyat, mengajar pengguna internet dapat mempunyai minda yang kritikal, yang dapat membezakan sama ada laporan ini benar atau tidak benar. Dan ini saya rasa adalah satu pembangunan yang baik, kerana kita mesti jadi insan yang waras, insan yang dapat bezakan mana yang betul, mana yang salah, supaya kita tak ditipu dan dikelirukan ataupun dihasut oleh fitnah-fitnah. Macam bila satu ketika bila saya dituduh anti-Islam sampai haramkan itu perarakan maulud. Kalau ini digunakan 20 tahun, saya rasa sudah ada kekecohan tu, betul tak? Tapi sekarang benda zaman, orang tak percaya, orang akan lihat masa sama ini betul atau tidak. Di Pulau Pinang tak ada masalah. Bila cakap perarakan maulud, semua orang Pulau Pinang tahu. Tiap-tiap tahun kita adakan perarakan maulud. Tapi orang luar Penang tak tahu, kerana mereka bukan Penang. Tapi sekurang-kurangnya mereka boleh masuk internet, mereka tahu. Semua pun itu utusan tiap-tiap tahun mainkan perkara ini. Bila kita ada Maulid Rasul, menyambut Maulid Rasul, dia cakap itu kerajaan negeri, itu lingkungan yang jahat, haramkan perarakan maulud. Semua pun ini satu fitnah yang jahat. Tapi tahun ini dia sudah tak berani main lah. Tahun ini sudah tak berani main lah. Mengapa? Kerana saya sudah menang saman malu di mahkamah terhadap utusan, dia kena bayar wang sama saya. So tahun ini dia sudah tak berani mainkan fitnah ini. Tapi ada lagi banyak yang datang. Macam Guan Ing gantikan Agong, ingat tak? Masa itu betul-betul bahaya saya. Nak gantikan Agong mati. Ini boleh kena kepala, boleh kena pancung.
Tapi rakyat sekarang, seperti yang saya sebut, bukan bodoh. Dan macam mana mereka nak lanyak, macam mana itu media masa utama nak lanyak, sampai anak kecil saya dia pun tak mau lepas. Anak kecil 15 tahun pun difitnah, terlibat dalam kesalahan seks. Tengok, semua dia punya minda seks saja. Sampai budak kecil dia pun nak buat fitnah, dia terlibat dalam kesalahan seks. Dan bila wanita yang dia cakap menjadi mangsa sendiri keluar cakap tak pernah jumpa sama saya dan anak saya, dia tak tahu malu, dia teruskan mainkan fitnah ini. Siapa? UMNO online. UMNO online. Kalau dia suka sangat seks, saya pun tak faham, carilah orang betul. Dalam BN banyak orang yang pakar tentang seks tahu. Tahu siapa dah? Tahu siapa dah? Kalau tak tahu, saya boleh recommend sama dia lah. Oh, sampai keluar video lagi. Betul. Itu dia. Kalau dia minat sangat seks, dia cari orang betul, bukan orang macam kita yang tak tahu tentang perkara ini, hanya tahu buat kerja untuk rakyat saja. Dan saya baru terima dia ada keluarkan banyak risalah bahawa Lim Guan Eng anti-Islam. Kadang-kadang saya nak tahu, oh, dia nak paparkan pemimpin Cina, Lim Guan Eng anti-Islam. Siapa yang baik punya Cina? Siapa? Chow Sai Lek. Oh, Chow Sai Lek baik punya pemimpin Cina, Islam punya terima. Itu Islam ikut UMNO lah. Lim Guan Eng jahat, tak boleh terima. Betul. Saya pun terima, saya ada banyak kekurangan berbanding dengan Chow Sai Lek. Ada banyak kekurangan berbanding dengan Chow Sai Lek. Itu saya aku. Tapi adakah yang kekurangan ini yang mau oleh rakyat? Kita nak tanya, bila Chow Sai Lek hantam itu Normala, ingat tak? Calon tenang, bila hanya kecil tenang. Mengapa? Kerana dia cakap Normala tak mau salam dengan lelaki Cina. Saya pun masa itu saya pun tanya, betulkah tak mau salam dengan lelaki Cina? Saya tanya dia, bukan, dia tak mau salam dengan semua lelaki. Tak kira Islam bukan Islam, itu pilihan dia. Itu tak jadi isu dengan penghuni-penghuni Cina, kerana dia tak mau salam dengan semua lelaki, hanya nak salam dengan perempuan. Itu tak jadi hak. Tapi Chow Sai Lek jadikan ini satu isu. Cakap dia, ini ekstremis Islam. Mengapa UMNO itu tak tegur sama dia? Mengapa UMNO itu tak jadi isu macam ni? Bila itu Cina di kawasan tenang pun boleh terima. Kalau dia tak mau salam dengan semua lelaki, mengapa itu MCA dan UMNO tak boleh terima? Dan saya rasa mungkin itu Chow Sai Lek, dia rasa itu perempuan salam dengan dia sangat penting lah. Mungkin peluk sama dia lagi baik lah. So itulah yang kita nak lihat, kalau yang betul dan yang salah. Dan dalam internet kita akan terima banyak yang berita-berita yang tak betul, tapi ini akan mengajar kita untuk buat penilaian. Kerana awalnya kita boleh terima, kita mungkin terima telan habis. Tapi selepas itu kita akan perhatikan ini tak benar, dan kita akan menilai. Dan inilah kualiti menggalakkan semua membuat penilaian kritikal untuk menentukan sama ini betul atau salah. Saya rasa ini adalah sangat penting dan merupakan satu permulaan supaya kita menjadi sebuah masyarakat madani yang progresif dan yang maju. Sebuah negeri akan maju bukan kerana kita ada banyak minyak, kita ada banyak balak, kita ada banyak sebelum jadi asli. Tak ada. Sebuah negeri hanya akan maju kalau kita ada rakyat yang mempunyai minda yang progresif, minda yang kritikal, minda yang waras, minda yang celik, dan yang penting sekali, minda yang bertakwa. Itu saya rasa akan menjadikan sebuah negeri maju. Dan kalau kita mempunyai ruang untuk mendapat ilmu pengetahuan sedemikian, saya percaya inilah yang kita mau berikan kepada rakyat Pulau Pinang, di seluruh negeri Pulau Pinang, di semua 40 dun di Pulau Pinang, iaitu memberikan satu ruang, satu saluran supaya rakyat Pulau Pinang dapat akses untuk
masuk ke internet, menerusi wifi percuma, dan membolehkan mereka masuk satu alam yang baru yang dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka. Tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berasa amat gembira bahawa sehingga sekarang ada lebih 200,000 orang pengguna yang sudah masuk ke Penang Free Wi-Fi. Kita harap lebih ramai akan menjadi pengguna. Sungguhpun kita belum habis fasa 2 ini. Di Kepala Batas adalah yang paling awal kita sempurnakan. Ada tempat lain kita belum habis. Dijadualkan bulan 9 akan habis. Kita harap boleh habis lebih awal, iaitu 1-2 bulan lebih awal. Dan saya rasa dengan kelajuan internet 50 Mbps berbanding dengan 25 sebelum ini, kita harap dapat memberikan satu perkhidmatan yang lebih elok kepada semua pengguna. Tapi saya harap gunakan secara elok-elok. Jangan gunakan untuk tengok wayang. Kalau gunakan untuk tengok wayang, saya rasa ini akan jam. Semua akan kena jam. Ramai tak boleh masuk. So kita harap semua boleh bertimbang rasa. Jangan gunakan untuk tengok wayang gambar. Jangan gunakan untuk tengok itu itu movie-movie. Yang penting ialah kita gunakan untuk tujuan yang betul supaya semua dapat bermanfaat yang sewajarnya. So dengan ini saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat, mengucapkan tahniah kepada rakyat Kepala Batas kerana akhirnya dapat perkhidmatan wifi percuma yang tak diperolehi sebelum ini. Yang sebelum ini tak diperolehi. Dan ada banyak tempat di kawasan negeri yang dikuasai oleh BN pun tak ada wifi percuma. So Pulau Pinang memimpin semula kerana kita negeri yang bagi wifi kepada rakyat, di mana negeri BN pun tak ada. Saya rasa kita tak mau tunggu 50 tahun untuk dapat lebih banyak perubahan. Kerana apa yang kita janjikan ialah sekiranya kita menang di Putrajaya, kita akan bekalkan wifi percuma di seluruh pekan dan tempat awam di Pulau Pinang. Saya nak tegaskan di sini, yang kita janji ialah bukan sampai rumah anda, tak ada, tak mungkin. Kita janji ialah di semua tempat awam utama, supaya ia boleh digunakan oleh semua. Kalau sampai ke rumah pribadi, saya rasa ini sudah tak betul lah, dan terlalu mahal. Memang mana-mana kerajaan di dunia pun tak mampu. Tapi untuk tempat awam, saya rasa ini kita boleh usahakan. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hari ini hari bersejarah untuk Kepala Batas, hari bersejarah untuk Seberang Perak Utara, di mana kerajaan kita telah buktikan kerajaan Pakatan Rakyat adalah untuk semua. Dan kerana kerajaan Pakatan Rakyat Pulau Pinang adalah untuk semua, Penang Free Wi-Fi adalah untuk semua. Macam hari ini, bila kita makan itu nasi biryani, kita pun boleh layar di internet. Dan tentu saya nak ucapkan terima kasih kepada restoran khas biryani Encik Muhammad Hamaidin yang meminjam tempat ini. So ini kena bagi iklan sikit lah. So semasa makan dia punya nasi biryani, kita boleh layar internet percuma. Saya rasa itu adalah kelebihan. Dan ini adalah fasa 2. Ini adalah fasa 2. Kalau kita masih jadi kerajaan, kita harap-harap ada fasa 3. Ini sebagai permulaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan kita harap kita boleh teruskan perjuangan. Bukan sahaja untuk dapat wifi percuma, bukan sahaja untuk dapat bantuan kewangan percuma yang tak pernah didapat dalam 55 tahun ini. Tapi yang penting sekali, kita mahu sebuah negeri yang berakhlak tinggi. Kita mahu sebuah negeri yang maju. Kita mahu sebuah negeri yang adil, di mana semua rakyat dapat menikmati hasil kejayaan Pulau Pinang. Sekian, terima kasih.